Macam mana kita nak tahu CL daripada company yang trusted? Firstly, apa yang kita boleh buat adalah kita kena tanya CL sama ada dia mempunyai SKM postnatal ataupun DKM pengurusan ibu selepas bersalin. Sekiranya CL tu blur-blur, maksudnya dia tak tahu SOP pasal penjagaan ibu selepas bersalin. Itu yang apa mami-mami kena take note dan tengok. Okey? Langkah yang kelima adalah cara macam mana booking dengan Mama Thrive. Dengan Mama Thrive, awak cuma perlu pilih tarikh, pilih package, lock slot dengan deposit sebanyak RM50 sahaja. Yang lain, semua Mama Thrive akan uruskan selepas awak ready untuk bersalin. Jangan tunggu last minute ya Mama. Awak deserve rehat, penjagaan dan sokongan yang terbaik masa berpantang. Klik link di bio untuk semak slot dengan Mama Thrive. Jangan lupa.